Ada satu perkara atau perkataan yang selalu kita sebut dan banyak kita kaitkan dengan benda itu, iaitu perkara yang melibatkan hati. Aku susah hati, aku tak seronoklah hati aku. Aku rasa puas hati, aku rasa tak tenteramlah hati aku. Banyaknya persoalan tentang hati. Itulah kamu tak berhati-hati. Semua persoalan tentang hati. Main dekat orang perempuan pula, aku makan hati kan tak? Makan pula hati. Aku pula Pak Sepa tak pergi masjid, apa tahu tak? Aku terasa hati. Terasa hati pula. Maknanya tuan-tuan, hati ni benda yang penting. Salah satu masalah pada hati kita ni nama dia sakit hati. Sekarang ni banyak orang sakit hati. Rasa tak puas hati, rasa kecil hati, terasa hati, rasa busuk hati. Dan hatilah benda yang Allah tengok. Allah tak tengok rupa kita. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah tak tengok tentang rupa kita. Wala ajsamikum. Dia tak tengok jasad kita, jisim kita, bentuk kita. Tetapi yang Allah tengok, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang Allah tengok ialah hati kita, amalan kita. Tapi dua benda ni yang kita duk jaga sangat. Apa dia? Rupa. Jaga rupa, padahal Tuhan tak tengok kau rupa. Kita yang duk jaga sekarang rupa kita. Masa hidung kembang, pergi Korea bagi mancung sikit. Masa kulit tu gelap, dicocok siram bagi putih. Nak bagi rupa tu lawa. Masa gigi tu jongang sikit, ditarik ke dalam. Padahal Tuhan tak tengok pun. Baru ni ada orang berjumpa saya, dia kata, Ustaz, saya nak operate mata ni, boleh tak? Nak bagi kelopak ni naik atas sikit. Saya tanya apa siapa? Dia kata kelopak mata ni jatuh dulu. Umur berapa? 74. Memang lagu tu lah, nak buat lagu mana lagi? Nak celek lagu mana? Kita ni makin tua, nak kata apa? Orang makin tua ni tak ada siapa tegak lah. Duduk membungkuk, jalan pun seluruh mata pun layu. Sabarlah abang ni. Tuannya mana dia kata nak pergi operate, pergi naik atas celek lagu tu boleh. Tuan-tuan, yang manusia ambil kisah ialah badan dia. Gemuk sikit, dia kata, mari puasa elok.